Kalau gaji RM5,000, berapa saya kena simpan dalam bentuk emas? Untuk mereka yang bergaji RM5,000, boleh pakai formula 10%. Contoh gaji RM5,000, boleh alihkan RM500 kepada simpanan emas. Macam mana nak alihkan? Pertama, buka sahaja akaun Get Public Gold macam ni. Tekan button top up macam ni. Make sure dekat atas tu pilih gold. So, payment method, saya sarankan guna FPX. Lepas tu, dekat RM tu, letak sahaja RM500 Malaysia. Anda dapat 0.7541. Jadi, lepas tu, tekan sahaja place order. Bila anda dah berjaya bayar, emas ni akan masuk dekat bahagian sini. Jadi, itu sahaja tuan-puan proses untuk anda mudah menabung emas. Jadi, bagi siapa-siapa yang ada pendapatan setiap bulan sebab kerja, make sure kena alihkan ke dalam bentuk emas. Contoh, kalau gaji tuan-puan RM10,000, guna formula 10% kena alihkan RM1,000. Kalau gaji anda RM8,000, kena alihkan RM800. Tapi kalau boleh simpan lebih, itu lebih baik. Tapi walaupun tak boleh simpan lebih, at least lah 10% tu kena disiplin. Jadi untuk siapa-siapa yang nak menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi sahaja beg biru, nanti saya akan bantu.